Cerita tak habis. Apakah iman bagi Tuhan? Apakah iman bagi malaikat? Apakah iman bagi para rasul? Apakah iman bagi kita? Pak. Ha? Apa dia tadi? Apa dia? Apakah iman bagi Tuhan Allah Ta'ala? Apakah iman bagi malaikat? Apakah iman bagi rasul? Apakah iman bagi manusia kita ni? Buat ID buat mulut tu. Iman bagi Tuhan. Ni saya mengaji ni tu, saya tanya tu. Saya nak nampak. Iman bagi rasul ke mana? Iman bagi kita ke mana? Rokah tak tadi? Jawab ke hari? Tanya ustaz kita. Mana tak? Apakah iman bagi Allah itu? Iman bagi kita percaya akan Rasul. Iman bagi Rasul tu macam tak? Percaya akan Rasul dan Allah Muhammad itu semua. Bukan sifat 20. Iman bagi malaikat. Rasul Allah. Faham tak soalan dia? Faham tak? Yang pertama Ustaz, apakah iman bagi Allah? Baik. Jawab dia aku ni. Apakah iman bagi manusia? Bisa tambah, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa hilang. Tu iman bagi manusia. Cerita ni. Boleh bertambah? Hari ni rasa kuat iman kuatnya. Kuat percaya Tuhan kuat. Hari ni buat lemah tu. Ha, orang ni semalas semua tak mau buat selawat, tak mau mengaji, tak mau sembahyang pun tak mau. Mandi wajib tak mau ni. Tu di. Minggu depan orang wajib, mandi wajib tahan minggu. Malas. Ha, tu betul kita bertambah berkurang dan tiada murtad lah kan. Ha, jangan sampai tang tu. Ha tu. Ya, itu iman bagi kita. Apakah iman bagi Rasul? Kan? Semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah, tak pernah kurang. Dia bisa bertambah, bisa berkurang, bisa hilang. Bisa hilang murtad lah. Bisa hilang mana ada murtad kan? Bertambah berkurang tu hari ni rasa sansin gitu selawat puluh ribu tu tambah tu. Hari ni tak mau gagah nak boleh 1,000 tu nak selawat tu rasa macam 10,000 ni rasa kuat. Kan? Setiap hari dia buat 10,000 rasa mudah kan? Berkurang tu. Mengaji pun rasa buat malah nak main. Dia. Berkurang tu. Dia duk tahu kita kemuncak. Kalau orang ni iman dia kemuncak, apa hak yang hak Tuhan suruh ni dia rindu belaka. Dia buat tak puas. Dia buat tak lepas sembahyang mayang lagi. Lepas sembahyang nak mayang lagi. Lepas ngaji nak ngaji lagi. Lepas selawat nak selawat lagi. Lepas bagi duit sedekah orang nak sedekah lagi. Dia kemuncak. Tahu tak dah? Hari ni rasa nak bagi RM4 ke RM3 ke, rasa RM1 pun besar ni. Kacau. Nak beli cicak sebiji kan tu rasa pekat. Kacau ah. Nampak tak tu cara dia? Nabi Rasul ni kemuncak naik lah. Bertambah. Tu iman bagi para Nabi dan Rasul. Kalau malaikat tetap flex. Tetap. Ada riwayat kata tetap. Kan? Setengah ada juga khilaf dia kata apa? Kemuncak ajar Rasul juga. Setengah kata tetap. Ada apa? Ada khilaf kan? Iman bagi Tuhan. Kok mana weh? Betul tak? Saya cerita dah 3, cerita pasal 1.
Sama-sama. Ya, sama-sama. Balikan. Nabi kau nak agak. Mari kita. Sena ini imam gitu kan? Sedia. Jadi kita imam gitu kan? Sedia. Kan? Tak ada masalah ni medan mengaji. Tak calak iman dengan takut. Iman begitu kan? Tak ada. Tuhan nak beriman siapa dia Tuhan dah. Beriman mana apa? Percaya. Tuhan nak percaya siapa dia Tuhan dah. Tak ada. Semua kita ni beriman kat dia. Dia nak beriman kat siapa? Dia Tuhan. Dia pada istighna yang terkaya. Dia nak beriman kat siapa? Tak kait dengan sesuatu lah. Nampak? Derat seluding tak payah. Istighna. Sekarang kita ngaji kan? Apa dia Allah Ta'ala? Ismul Izati Al-wajib al-wujud Al-ma'bud bihaqiqi Istighna anhu kulli ma siwah. Itu makna lafaz Allah. Makna Allah. Yang terkaya dia tu. Dia Tuhan. Dia nak beriman dengan siapa dia dah tumpangan. Kita tumpang. Tak mana lagi sambung? Tak. Apa hak dia iman bagi manusia kan? Ya. Ada yang bisa kamu, ada yang kurang kan? Ada kan tak dia kamu ni? Ya. Ya. So. Nafas kita dari dah start mak kita tabik dah parat mak kita tu, rahim ibu kita tu, mereka tulis dalam mahfuz berapa kali kita sudut keluar tangan kita. Tabik dah parat mak kita tu tertulis di dalam mahfuz dah. Zaidi nafas masuk 18 juta kali, nafas keluar 18 juta kali. Contohlah. Tulis siap dah. Bulu roma ni luruh berapa kali? Mata kedip berapa kali? Tulis semua dia di dalam mahfuz. Tak tersembunyi sesuatu. Ilmu Allah Ta'ala apa? Takluk ingisyaf. Nyata lagi terbuka. Tu dia. Jadi lagu tu syaitan main bising tu. Dah hang takdir hang Tuhan tulis dah pas neraka ke pas syurga. Jadi dah tulis dah. Kalau hang tak pulun pas syurga, kalau hang pulun pas neraka, baik jawab ni kat syaitan. Jadi cerita dah sebab aku tak tahu aku pulun ni. Sebab aku tak tahu aku pulun ni. Tak dah. Nampak tak? Okay. Kan tu. Jawab kat dia. Pasal apa kalau Tuhan takdir dah iman aku ni Islam ke kafir, neraka ke syurga. Kalau aku nak buang ayat besar, Tuhan tulis kat sana. Tulis. Nak buang ayat besar, mau cakap kotor ayat besar tulis. Pasal apa aku nak buang ayat besar, aku tak buang tengah jalan. Aku fikirlah nak pilihan zaman. Tahu malu. Lapak pasal apa aku tak duduk rumah, aku keluar cari. Tak tulis kat sana. Tulis. Setiap perbuatan kita kepada takdir yang baru. Kata Sayyidina Umar, ingat masa ta'un Nabi tu. Sahabat kata jangan pi, Nabi hantar pergi ni. Takdir baru. Takdir baru. Tu pun tulislah mahfuz. Nampak tak? Syaitan akan membisik was-was kat kita. No? Clear lah? Baik.